Assalamualaikum dah hari. Tadi kita orang dah call dekat Zain Arif. Dia kita orang ingat dia orang Sabah, sekarang dia orang Kelantan. Okey, ni part 2 Kita nak prank dekat apa nama dia? Airil Hakimi. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. 30499. Burung. Okey, jom. Ada, maksudnya ada. Hello? Apa ni? Ni Airil Hakimi ke? Ha? Ni Airil Hakimi ke? Siapa ni? Ni Airil ke? Ya? Ni kawan kau lama ni. Siapa? Kawan kau lama. Yang lama. Siapa? Kau curi awet aku kan? Ha? Ingat tak yang kau curi awet aku? Siapa? Awet aku, Hakimi, ingat tak? Okey. Okey. Betul. Kau tak bayar hutang aku lagi kan? Siapa pula ni? Nama-nama. Kita nama. Amar. Amma? Aku tak ada kawan nama Amma Ya ke? Dulu sekolah lama oh. Sekolah lama. Sekolah lama. Masa tu saya kat apa? Sekolah lama tu. Sekolah SK Sinaran Budi. Ingat tak? Aku mana ada sekolah macam tu. Weh, ni aku ada main Nadib. Aduh. Dia orang ni. Dia nak Sekejap kita call dia balik. Dia tak tahu. 01930499928. Okey. cakap aku minta maaf. Diam. Adik ni asyik gelap. Hello. Hello. Apa? Aku minta maaf. Weh, ni aku Adam main Nadib. Ha? Adam main Nadib. Yang tadi tu. Tadi prank calling. Kita orang nak masukkan kat YouTube. Aduh, memang pula Amma. Tadi kita orang prank dekat Zain Arif pula. Dia pergi sekolah kan? Kau sekarang buat apa? Aku tengok badan sedap-sedap sini. Cuba kosong sangat. Oh, Aku tengah lain channel kau ni. lain channel aku. Sorry lah, tadi aku tak jawab soalan kau. Kau orang apa Malaysia? Yelah. Asal mana? Asal Malaysia lah KL. KL. Oh, kita orang Selangor. Weh, nanti tengok tau. Kita orang letak kat YouTube. Prank kau dengan Zain Arif. Okay, bye. Aduh. Okay, tadi Airil Hakim. Okay, kita orang dah call dia. Okay, jangan lupa subscribe dan like. Bye.